Assalamualaikum. Okey, bertemu kita di Amber Channel tuan-tuan. Okey, ini kali motor vlog Amber nombor 2 Kita layan breakfast dekat Janda Baik. Lepas tu kita pergi Genting Island kejap lah, layan suasana. Okey, kita jumpa di Janda Baik tuan-tuan. Kita breakfast sana. Okey, perjalanan kita expect dalam 30 minit je sampai ke Janda Baik untuk kita breakfast. Okey, kita ada MRT kat atas MRT 2 tuan-tuan, daripada Putrajaya ke Sungai Buloh. Okey, kita akan lalu jalan apa nama MRR2. Lepas tu kita masuk highway tuan-tuan. Cepat sikit. Tak ada masa dah ni, kita nak cepat. Hari ni hari Minggu tuan-tuan. Memang nampak macam banyak sikit kereta So sentiasa berhati-hati tuan-tuan. Bahaya kalau buat menyelip-menyelip sangat, bahaya. So pastikan semua kita punya condition motor kita ni dalam keadaan yang baik bright, side mirror. Lori pun ada time ni. Bahaya. Macam ni lah, selit-selit sikit-sikit, bagi signal masuk. Alright, so itulah. Janji kita alert pada penunggang yang belakang ataupun pemandu kereta yang belakang bahawa kita nak masuk. Ini MRT station Sri Damansara. Cantik, besar. Okey, bila kita duduk sebelah lori kena hati-hati lebih sikit So jangan simply celah-mencelah kan. Kalau kita ada nampak ada ruang, dan baru kita overtake Macam ni, saya biasa macam ni practice Jangan kita excited sangat nak kejar laju dan kita mencelah-celah, bahaya. Okey, belah kiri ni pergi ke Duke menggunakan Duke Highway. Tapi hari ni kita terus je lah melalui MRR2 ke Batu Cave dulu. Lepas tu baru masuk tu gambar. Oi, yo my, modal laju Aduh. Ni MRR2 bahagian tingkat atas ni, tinggi cantik Kalau malam sini cantik, boleh nampak KLCC apa semua tu. Okey, kita dah sampai ke Metropolitan Kepong. So sini kalau weekend penuh orang So family banyak bawa anak kan. So dia orang main layan-layan kat sini ataupun jogging ataupun macam-macam aktiviti outdoor kat sini. Ni sebelah kanan ni ada dia punya parking parking untuk Metropolitan Kepong ni. Parking ni memang banyak boleh masuk kereta. So berbayar. Dia touch and go, pakai touch and go je. Okey, dua bangunan belah kanan ni baru siap ni. Yang awalnya adalah bangunan yang satu ni lah, PPIM ni. So cuaca cantik hari ni tuan-tuan. Tengok cahaya lampu pula, sorry, cahaya cahaya matahari. Tengok menyinar. Tapi kita kena hati-hatilah mata mungkin silau sikit lah. So bangunan 2 ni tak silap saya belum ada orang masuk lagi ni. Yang ni baru siap. So belah kanan ni ada pusat sampah ni. So mungkin duduk di bangunan ni akan ada bau sikit lah kot. So bangunan depan ni dah lama Bukan dah lama lah, dalam few years jugalah dia orang dah masuk. Okey, flyover ni dekat bawah ni ada roundabout besar untuk pergi ke Serendah, Rawang tu kan. Terus ni akan pergi ke Batu Cave. Ke kanan tadi pergi ke Jalan Kucing. So antara bulatan yang lama dululah sampai sekarang masih berfungsi.
Alright, kita dah melepasi Batu Cave lah. Kita nak masuk ke ni Gombak Setia saya tak silap. Ni bagi Gombak ni dekat lah. Nak masuk ke Susul keluar ke highway. Okey, sini ada 3 stesen minyak. Okey, ini stesen minyak terakhir lah untuk Petronas. Yang lain Shell tu ada lagi satu depan kat sana, dan dekat highway tu ada satu lagi BHP lah. Ni ada Shell. Lepas tu dia ada Petronas kan. So dia ada 2 kat sini, Shell dengan Petronas. Kat depan ni sikit ada Shell lah. So ni Shell yang terakhir lah sebelum kita masuk highway. Ni okay, Shell terakhir. So kita boleh guna dua lorong lah. Satu sini, sebelah kanan tu ada satu lorong. So jangan masuk belah kiri ni. Lorong belah kiri ni pergi ke Gombak Lama. Pergi UIA Gombak Lama kiri tadi ni apa ni. So kita terus lah. Kita masuk highway. So next project maybe kita akan share suasana laluan kampung belah sana lah. Selalunya kalau musim perayaan kita akan masuk jalan tu lah. Sebab sini memang crowded gila. Jom kita santai kat tepi ni. So hari-hari Minggu laluan ni agak merisaukan rider-rider lah. So rider biasanya lalu kat sini akan risau sikit lah. Sebab apa, biasanya kat depan sana tu ada JPJ ataupun polis buat roadblock lah. Tu kon ada banyak. Sebab hari ni hari Minggu, hari ni hari weekdays, so tak ada roadblock hari ni, Alhamdulillah. Tapi tak apa, saya pakai standard semua ni semua ada side mirror capang, semua ada. So saya suka pakai standard lah supaya hati tenang, tak ada nak pening-pening. Sorry lah, saya punya kamera saya punya handphone ni ganggu view sikit lah. Aduh, next time saya tak letak kat situ lah. Aduh, sorry. Alamak, brother ni kenapa ni motor dia ni? Oh tak ada, dia berhenti je ni. Alright, kita continue kita punya journey. Yes. Okay, BHP baru lepas tadi belah kiri ni. Biasanya geng-geng motor akan berkumpul kat situ lah untuk ride seterusnya. Cuaca memang cantik betul hari ni. Tengok langit membiru lah. Oh, cantik. Ini laluan ECRL lah. Ini laluan ECRL yang paling lama ke ada buat. Ada 2 lane kat sini. Ada 2 track. Satu belah sana tu, satu sini kan. Ni kedua-duanya ECRL lah. So kita kena appreciate siapa yang inisiatif, siapa yang membuat ECRL ni. Dia ambil masa sikit, memang jam, tapi untuk future kan. So kita appreciate dia orang punya contribution lah. Terima kasih Datuk Seri Najib Razak dan PMX lah. PMX continue je. Okey, ni biasanya kawasan fotografer yang ambil gambar rider hari-hari Minggu biasanya dia ada lah kat area sini lah. Biasanya kita boleh beli gambar-gambar yang dia orang ambil tu. Dia akan post dalam website. Lepas tu kita bayar, terus boleh download lah. Oi, memang santai betul hari ni Superbike tak ada langsung. Biasa Superbike banyak hari-hari Minggu. Tapi hari ni hari weekdays tak ada banyak sangat lah. Ada Y je lah kat depan kita ni layan. So ni antara selekor-selekor yang akhir lah untuk kita sampai ke kita Sempah kan. So biasanya kalau bawa kereta ke bawa kenderaan berat tu, dia akan lajak kat sini lah. So kita pun layan lap jugalah. Tapi jangan overlap lah. Jangan over sangat lap tu. Kita tenang-tenang saja. Bawa pun tak laju ni, layan je.
Ini yang tu selekor-selekor tak akhir yang tajam Selalu ada juga nampak ada orang overshoot So terlajak masuk dalam longkang sebelah kanan ni. So kita kena hati-hati pelan-pelan layan je. Ni dah paling tinggi kawasan paling tinggi sebelum kita masuk ke Genting Sempah, sebelum masuk terowong. So lepas ni akan ada dua laluan. Satu laluan ke kiri tu akan naik ke Genting Highland. Tu Aminuddin Baki Genting Highland kan. So kalau kita terus, kita akan masuk ke terowong. Betul lah. Y tu masuk lorong pergi Genting Highland. Dia masuk kerja kot. Duduk KL. So kita lajak terus. Kita plan kita nak berhenti dekat Petronas Petronas Genting Sempah tu, isi minyak jap. Lepas tu kita continue ke Janda Baik lah. Ni terowong terowong ni hati-hatilah sebab dia sempit. Dia gelap dan sempit satu lagi masa nak keluar ni hati-hati dia punya silau tu lain macam. Alright, dah sampai ujung dah keluar dah keluar tunnel tu. Kita masuk kiri So masuk kiri ni, ambil lane kiri ni untuk kita U-turn masuk pergi ke Petronas Genting Sempah tu. Isi minyak jap. Sekarang kalau habis minyak jenuh motor berat nak tolak payah. So sebelum apa-apa kita isi minyak dulu. Walaupun ada 2-3 bar ni. Sorry, mana ada 2-3 bar, ada 1 bar je. Dah ada lampu lampu minyak menyala kita kena isi juga. Confirm kena isi, bahaya. Okey, dah siap isi. Kita isi RM10 ya. Layan. Inilah dia punya LPT punya arena Genting Sempah. So kita continue straight So kat ni simpang ni kita kena masuk kiri untuk ke Janda Baik. Ke kanan sana tu patah balik ke KL ataupun pergi ke Kuantan dulu ke atas, lalu highway. Okey, ini je lorong yang dinanti-nantikan. Ini highway jalan ke Janda Baik ni memang jalan macam ni. 2 lane jangan overshoot. Overshoot nanti masuk lane orang lain bahaya sebab ni double lane banyak sini. Sini memang syok. Dia punya lorong dia walaupun kecil tapi dia punya selekor-selekor dia banyak. Layan je Okey, rasanya ini selekor tak akhir kot. Lepas ni kita akan masuk ke pintu gerbang pergi ke Janda Baik punya area lah rasanya. Betul lah. Sudah ada papan tanda tu. So kita masuk ke kanan Janda Baik. Ini dia punya pintu gerbang masuk ke Janda Baik. Alhamdulillah kita dah almost sampai Sini pelik juga, saya nampak macam cantik tempat ni. Maybe sini pun ada macam hotel kot kat dalam ni. Saya pun tak pernah tahu lah kat situ. Yang saya tahu dulu ada satu company lah, dia panggil Electric Solar yang tu je saya tahu kat sini, kat depan sikit. Yang ni okay, rasa ni kot. Ni Electric Solar. Ini memang dah lama bertapak ni, lebih 15 tahun kot, 10-15 tahun kot. Yang tadi tu tak pasti Nanti siapa tahu boleh komen kot. Terima kasih.
Okey, kita dah almost sampai kat tepi kiri kanan ni dah banyak kedai-kedai makan lah. Tapi nampak macam tak ada orang lagi ni. Mungkin awal sangat kita ni. Kita layan dulu suasana kat atas tu. Layan. Itu saya angkat visor ya. So kamera akan tala ke atas lah. So kadang-kadang nak ambil angin sikit Sorry tuan-tuan. Okey, kita sampai sini. Sini famous sikit kedai makan ni. Ada sup tulang ni belah kanan dengan satu kedai sini belah kanan ni. Ni ramai sikit orang pagi-pagi. Ini macam surau baru belah kiri tadi tu atas hijau. Surau tu. So boleh singgah-singgah semayang kat situ. Ini dah nak sampai simpang yang nak pergi ke ke Kopi Ladang ni. Macam ni lah suasana dia macam dah hujung ni. Selalu saya minum kat kedai sebelah kiri ni juga ni. Ada water canai apa semua. Ni hujung sini belah kiri ni. Ni. Hari Minggu memang banyak rider minum kat sini lah. Okey, kita dah sampai almost ke hujung So ada simpang masuk ke kiri So kalau kita pergi ke terus, kita boleh pergi ke Sugih apa semua tu kan. So banyak sana ke belah depan sana tu ada banyak chalet-chalet lah. Ke kiri ni kita nak pergi ke Kopi Ladang tak sabar nak minum ni. Okey, kita dah almost sampai Okay, ini dia tempat yang yang akan dituju lah. Alhamdulillah kita dah sampai. So nama dia adalah kedai Kopi Ladang tu nampak Kopi Ladang. Alright, inilah makanan yang kita order nasi lemak dengan lempeng sekali dengan soto So menarik. Okey, kita dah selesai makan So now kita continue kita punya journey ke Genting Highland melalui jalan satu lagi tadi ke belakang ni jalan sini lah. Sambil-sambil kita observe tempat-tempat yang selalu kita pergilah. Alright. Okey, sini padang sekolah ni. Besar padang sekolah dia segar dia punya rumput dia. Ni sekolah kiri ni. Tak silap saya sekolah rendah kot ni. Ada dua sekolah sini, alamak saya tak pastilah. Sebelah kiri ni masjid. So selalunya saya datang sini, saya melepak dekat belah kanan ni. Dipanggil apa Santap Pulau Santap apa Santap. So sini air dia besar juga, dia punya sungai dia. Okey lah, air dalam juga. Okey. Alright. Antara tempat famous kat sini lah Pulau Santap. Ada resort yang okey sikit, air resort lah. Okey, kat sini pun ramai orang kalau hari Minggu. Ni dipanggil Riverside okey, Riverside. So okey tuan-tuan, kita habis kat sini. Kita continue je journey kita. Nanti kita jumpa dekat Genting Sempah menghala ke Genting Highland. Alright. Okey, kita dah sampai balik ke Genting Sempah arena tadi tu belah kanan ni. So nanti dekat roundabout tu kita ambil exit yang pertama. So kalau kita ambil exit kedua, kita akan pergi ke Kuantan. Exit ketiga kita akan masuk ke KL balik melalui terowong yang kita masuk tadi tu. Okey, kita luncur. Okey, selalunya kalau jam kat highway tu saya akan lalu jalan ni Dipanggil jalan Gombak Lama So kita masuk kiri ni.
Terus dia akan keluar dekat yang saya beritahu yang simpang UIA tadi tu kan. Kat situlah lalunya. Tapi kalau malam tu hati-hati sikit, kalau tak ada kenderaan jangan lalu lah. Okey, kita luncur dah masuk sebahagian daripada Genting Highland. Alright, jom kita panjat. Oh, cuaca pun memang cantik betul hari ni ya. Panas je. Tapi kat luar tu rasa sejuk. Kita nampak environment tu rasa nampak panas kan, tapi sejuk lah, dia punya angin sejuk. So hati-hati ya, lab kat sini ya. Takut ada minyak-minyak ke kan. So far okey je. Layan je. Macam tu. Dahsyat juga Genting Highland ni kan. Dia punya jalan dia cantik. Dia punya surface dia cantik. Selekor dia pun menarik. Sebab tu ramai rider suka naik kat sini, turun naik kan. Dia test dia punya cornering tu. Tapi silap-silap boleh terkejun ke tepi tu, bahaya. So janganlah buat perangai ya. Dikabarkan sini ada tol ni. Ni kat tol ni. Saya tak pasti tol ni dah start collect belum. Saya first time lalu ni. Itu yang saya kelang kabut ni. Tak tahu nak lalu ke belah mana kan. Tapi biasanya belah kiri lah motor kot. Tu kita follow rider ni. Rider ni mungkin biasa lalu kot. Kita follow ikut dia. Betul lah. Belah kiri sekali motor sebelah kanan sana tu semua kenderaan, lori apa semua tu, selain daripada motor. Nampak macam kena berhenti, tak pasti dia dah start collect belum dia punya tol tu. So kita pula lajak ya. Alright, cuaca cantik ni, kita continue lah cepat-cepat sikit. Okey, kita dah sampai dia Gotong nampak tu, bangunan tinggi dah nampak ni. Ni Gotong. Bahagian ni banyak bangunan perumahan naik lah, kondo-kondo banyak naik. Dan sebahagiannya ada yang buat homestay ataupun B&B Airbnb. So bolehlah menginap kat sini ya. Ramai juga saya dengar ada orang book kat sini. Malam memang sejuk lah kat sini, macam duduk kat atas jugalah kan. So tak perlulah panjat sampai ke atas untuk rasa sejuk tu. Sebab fasiliti sini lagi banyak lah in terms of macam rumah-rumah Airbnb dengan homestay tu kan. So sini lagi banyak lah. Kedai-kedai makan pun kat sini pun banyak, dekat roundabout depan sana nanti. Memang banyak betul lah rumah naik sini, kiri kanan ni, rumah tinggi-tinggi high rise Okey, kita dah sampai roundabout Gotong roundabout Gotong kat sini dikhabarkan ada tol lagi satu tapi tol ni untuk collect siapa-siapa yang datang dari arah Batang Kali tu. Ni tol ni. So nanti daripada arah Batang Kali dia akan masuk ke sini dulu, and then dia ambil roundabout, baru dia pusing balik masuk ke Genting kat atas sana lah. So pandai jugalah dia buat flow traffic tu, untuk mewajibkan semua orang bayar tol lah, sama ada daripada Genting Sempah ataupun daripada Bentong Batang Kali, sorry. Alright, kita luncur. Kita dah nak sampai dekat GPO sebelah kiri ni GPO ni. So kalau siapa yang nak pergi GPO boleh masuk terus kat simpang belah kiri ni nanti. Ni dia simpang ke GPO naik ke atas tu. So kita nak lajak ke atas terus tak nak singgah dulu kat GPO, kita nak naik atas je. Okay, jom luncur.
Dah nampak bangunan kat atas Itu dah hotel lah tu. Hotel yang paling baru kan. So dekat lah tu. Daripada GPO ke atas tu dalam 10-15 minit je tu. Oh ini kabel apa ni? Oh ni kabel elektrik. Kereta kabel mana? Oh tu kereta kabel. Kenapa ada kabel baru lah? Kabel putih tu bersih. Oh diganti kabel lah kot. Sebab tu tak jalan ni. Nampak macam tak ada yang jalan. Saya rasa dia tukar kabel lah. Nampak ada 3 kabel tu kan. Nanti kita confirm tengok. Biasanya dia alternate dengan kereta kabel lama tu. Kalau yang ni dia buat maintenance, dia akan jalankan yang kereta kabel lama tu. Nanti kita tengok kat atas. Kereta kabel lama tu jalan ke tak? Kalau jalan, confirm lah dia buat maintenance ni. Oh ini atas ni seleko baiknya. Cuma itulah, tengok dia punya Wira ni pun steady. Memang Wira steady lah, Wira lama ni kan. Itu sayang tu, saya pernah ada kereta Wira ni satu. Kali hijau, kalau biru sorry. Memang steady tu. Manual lah tu ni. Okey, sikit lagi kita nak sampai lah. Kita layan je, seleko lah. Inilah suasana dia kat atas. Jalan dia cantik, pokok-pokok cantik kan. Best layan. Kadang-kadang dia punya seleko dia macam ni lah. Oh my. Hati-hati ya. Dia kadang-kadang kita tak perasan ada minyak ke ataupun ada pasir ke kan. So kita dah nampak lah highway apa. Kita nampak hotel kat atas tu. Yang dah siap tu, yang baru dalam development yang kat bawah ni, dalam construction kat bawah ni. Ini antara ikon yang terbaru dekat Genting Highland lah. Hotel-hotel yang baru naik lah. Answer pun steady nampak. Inilah bangunan baru, saya tak pasti ini untuk hotel ke ataupun untuk kondominium, untuk ni lah, untuk orang beli lah kan. Tak pasti lah. Siapa-siapa tahu mungkin boleh komen kot. Terima kasih. Alright, okay, ni hotel. Apa yang saya tanya dekat guard itu, dia kata ini hotel lah ni. So kalau dia cakap tak betul, dan saya minta maaf lah. Apa yang saya dapat maklum, ini hotel lah. Okey, kita dah berada pada simpang yang terakhir. Ini hotel belah kiri ni. Ini dia ada berjalan kaki lah daripada hotel tu ke ke casino kat atas tu, ataupun dekat outdoor punya theme park. Ni kalau kereta kabel tadi tu naik ke sini lah. Ini kereta kabel yang baru lah daripada GPO. Kalau kereta kabel lama, dia akan naik through laluan yang belah kiri nanti. Kita cuba tengok jap. Kita akan masuk lorong belah kiri Sebab tu tak nampak kereta kabel yang baru tu berjalan. Okay, jom kita layan kejap belah kiri ni. Cuaca memang cantik lah, alhamdulillah. Sejuk dan panas sekali. Ni berjalan. Ni kereta kabel lama. Kereta kabel lama berjalan, maksud dia ada maintenance lah kereta kabel baru tu. So saya pernah try dua-dua ni lah, yang lama ataupun yang baru lah. Okay, kita dah sampai area yang saya nampak macam seram sikit lah. Ni kabarnya perumahan untuk kaki tangan ni, tapi dia punya kat luar tu, surface kat luar tu nampak berlumut lah. Macam tak buat maintenance sangat. Seram sikit lah, scary lah. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan keadaan tempat ni, okey je. Kiri kanan ni saya rasa rumah pekerja lah. Yang hijau ni dah hotel lah. Ini hotel agak lama agak lah. Masih di maintain rapi lah. Okey, kita dah hampir ke puncak Genting untuk dekat dengan outdoor theme park. Tu nampak kat atas tu. Tu outdoor theme park.
Tapi kita tak boleh masuk terus kat sini. Roundabout ni untuk keluar masuk kat sini je. Kita kena turun dulu kejap, then kita kena ambil roundabout ni. Roundabout ni tak adalah kecil sangat, boleh lah layan lap tu. Tu nampak hotel tadi tu. Okay, so kita naik balik. Nampak banyak lah sini kereta-kereta lama kena tinggal, atau kereta-kereta rosak dia tak turun kat bawah. Okay, ni roundabout tadi tu. So kita ambil first exit. Kita akan lalu betul-betul tepi bangunan untuk outdoor ni. Tu kat atas tu. Okay, kita dah hampir nak sampai ke tempat yang kita nak tuju. Satu taman outdoor yang percuma, yang memang dia punya view dia memang menarik lah. So saya selalu datang sini akan singgah kat situ lah. Okay, tu nampak hotel tadi yang ni daripada depan dia lah. Okey, kita dah nak sampai. Ini parking banyak ni kan. Okey, lepas parking ni terus dapat tengok taman lah. Ini taman yang biasa saya singgah lah. So ambil view kat sini. Tapi sini parking ni kebanyakan dia untuk pekerja lah kan. So saya rasa parking tepi tadi tu boleh. Parking tu kalau motor. Alright, layan Okay, kita dah park motor kat sana tadi. Kita pergi ke tempat yang kita selalu datang lah. Walking Garden Lush. Orang ada kita jual. Okay, dia punya kawasan tutup lah. Kawasan tutup. Okey, dah sampai taman dah tuan-tuan. Inilah kawasan yang selalu kita datang lah. Tempat yang sama lah. Tapi kali ni kita layan GoPro. Tu dia view. Cantik lah. Kita layan taman sekejap. Dapat tu. Kita tengok suasana taman. Ni ada taman dia. Tu dia taman dia. Okey, kita dah settle lah kawasan kita yang nak pergi tu. Kita dah healing tadi. Now kita on the way balik lah tuan-tuan. Okey, balik pun kita akan lalu jalan yang sama tadi lah. Ni laluan kita masuk tadi tu. Kita patah balik je lah. Okey, saya rasa perkongsian saya pada kali ini berakhir di sini. Bukan berakhir di sini lah. Saya ada komen saya komen kat sini je lah. So tuan-tuan boleh layan saya punya video sampai habis ya. Okay, pada siapa yang belum subscribe, boleh tolong bantu saya subscribe ya, insyaAllah. Next time saya boleh berkongsi lagi video-video vlog motor saya ni ke tempat-tempat yang mungkin yang belum pernah saya pergi, ataupun saya pernah pergi tapi saya tak share lagi ya. So suasana dah beransur macam nak hujan lah. Nampak dia punya awan dah tebal lah. Biasa berkabus ni, berkabus awan ni kan. So hopefully tak hujan lah sampai bawah. So kita akan lalu jalan yang kita naik tadi. So hopefully kita sampai ke bawah sana tu, ke rumah kita dalam sebelum pukul 1 lah. Sebab kita terpaksa pick up anak kat sekolah nanti. Aduh, ini pun unplanned punya ride lah. So nampak gelap lah awan kat atas Hopefully tak hujan. Okay, jom kita layan. So terima kasih tuan-tuan kerana join saya punya perkongsian kali ni. Macam tadilah, siapa yang belum subscribe, mohon juga subscribe dan like saya punya video untuk encourage saya untuk bagi
perkongsian video-video yang menarik akan datang insyaAllah. Okay tuan-tuan, tunggu lagi di next video insyaAllah. Alright, layan. Okey, kita dah sampai balik dekat GPO Okey, kita boleh nampak GPO kat belah kanan ni. So kat sini kadang-kadang dia punya harga dia boleh tahan juga. So bolehlah datang untuk beli barang sikit-sikit, baju-baju apa kan, kasut apa, barang-barang sport. Dulu dekat sini ada roundabout kecil Sekarang dia dah buang roundabout ni. So untuk naik ke GPO tu, kalau daripada hotel Awana ni yang belah kiri ni, nak pergi ke GPO tu kena U-turn dekat roundabout besar sana lah. Jenuh sikit lah. Tak apalah, janji dia tak kacau flow trafik ni, okey lah kan? Okey, kita layan. Okey, kita dah sampai kat bawah ni ini kat bawah kat roundabout So kat sini nak pula decide nak lalu jalan lama pula Tadi dah lalu jalan highway kan. So kat sini kita decide balik jalan lama. Boleh tengok tapak yang pernah viral satu masa itu, tapak perkemahan yang yang runtuh tu yang menyebabkan ramai meninggal Okey, kita lalu kawasan tu sekejap tengok apa jadi. Okey, laluan ni dah improve banyak sebab dia nak divertkan semua akses tu ke tol tu kan. So dia dah buat macam tunnel lah kat bawah ni, belah kanan ni. Jalan tu masuk ke tunnel, terus pergi ke roundabout tengah tadi tu. So bayar tu kat situ, lepas tu pusing roundabout, baru naik atas. Ini balai polis Genting Alright, kita luncur. Okey, sini pun macam banyak dia buat something Sini macam dia buat macam hidroponik. Bukan hidroponik lah, dia buat macam taman, apa nama, macam forest dalam taman lah. Forest dalam building. Okey, ini kereta kabel yang lama dia sedang beroperasi sebab kereta kabel yang baru tu dalam maintenance So ini penghujung Genting Gotong Ini hujung So sini ada satu balai polis bantuan Genting. Lepas tu di luar luar fasiliti Genting lah. Okey, kita dah sampai roundabout terakhir sebelum kita keluar daripada kawasan Genting. Okey, fasiliti terakhir Genting tu adalah saya rasa lah kan, dia punya balai pengawal polis bantuan ni lah. So selepas daripada sini dah dikira fasiliti awam di bawah kerajaan persekutuan lah. Okey, kita belum sampai lagi kawasan yang kita nak pergi tu, nak tengok tu, kawasan perkemahan yang pernah viral dulu, yang runtuh dan menyebabkan ramai puluhan nyawa terkorban. Memang itu sangat dahsyat dia punya kejadian tu. So dia tak jauh daripada pos pengawal tadi tu, dalam saya rasa tak sampai dalam 1 kilometer kot sampai. So depan ni je nanti saya tunjuk. Sabar ya, sikit lagi. So saya rasa selepas kawasan perkemahan tu saya akan end saya punya video Semoga perkongsian ini memberi sedikit manfaat yang baik Semoga tuan-tuan dapat sedikit view berkenaan dengan Janda Baik dan juga Genting Highland. InsyaAllah saya kongsi lagi video-video lain nanti insyaAllah.
Okey tuan-tuan, rasanya kawasan perkemahan yang dimaksudkan tu dah hampir sampai. Lagi satu seekor kita akan dapat tengoklah sebelah kiri tuan-tuan. Okey, ini dia kawasan perkemahan yang dimaksudkan. Saya rasa kawasan ni dah ditutup terus lah. Ni kawasan Selekor ni. Ni dah kawasan yang telah dibaik pulih lah. Di bawah lembah ni, kawasan perkemahan yang pernah viral pada satu masa dulu. Okey tuan-tuan, perkongsian ini mungkin berakhir di sini. Terima kasih semua kerana support. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.